Apa tadi? Dia kata, kepadamu kekasih aku bertanya, apakah kau akan menerimaku kembali atau harus menghitung lagi segala jasa dan bakti, atau harus mencampakku ke sisi tanpa harga diri. Kita takut pada suatu hari nanti Allah akan hitung amalan-amalan kita. Ya Allah, takutnya kita. Kita bertanya, ya Allah, adakah amalan aku ini diterima oleh Engkau, ya Allah? Berharap, memohon kepada Allah, mengadu kepada Allah. Ya Allah, apakah yang aku buat selama ini Kau terima sebagai satu amalan? Tiap-tiap hari kita sembahyang, tiap-tiap hari kita menghadap Allah SWT, tiap-tiap hari kita menutup aurat, tiap-tiap hari kita berinteraksi dengan ibu ayah, tiap-tiap hari kita makan dan minum, tiap-tiap hari kita buat apa saja di muka bumi Allah ini. Kita kena ingat, kita berharap kepada Allah. Kita berharap pada Allah. Kita amat berharap pada Allah. Sebab itu yang tadi dia kata, kita amat, apakah kau akan menerimaku kembali atau harus menghitung lagi? Tiap-tiap hari kita kena hitung. Ya Allah, malam aku macam ini. Ya Allah, aku tersilap langkah pada hari ini. Aku buat macam gini hari ini. Ya Allah, ya Allah, bantulah aku untuk aku buat yang terbaik pada hari ini. Tahu kamu, semua tahu nak buat yang terbaik, kan? Tapi kadang-kadang dalam kita nak buat yang laksana yang terbaik itu, ada kegagalan kita. Sebab itu kita takut, atau harus mencampakku ke sisi. Buang. Amalan-amalan kita tak diterima oleh Tuhan. Di padang mahsyar, dihimpun seluruh umat, dari mula yang hidup sehinggalah yang kiamat muka bumi ini. Kiamatnya alam ini dihimpunkan. Di situ kita akan tengok bagaimana amalan-amalan kita. Kita takut Allah tak terima. Kita ni, saya pesan pada diri saya, pada kita semua yang ada di sini, kita takut amalan kita tak terima. Hati kita busuk, pemikiran kita kotor, kita tersalah langkah. Banyak langkah-langkah kita tersalah. Sebab itu dia kata, hanya padamu kekasih aku tinggalkan jawapan yang belum ku temukan, yang bakal aku nantikan bila malam menjemputku lena beradu. Kepadamu kekasih aku serahkan jiwa dan raga, jua segalanya. Apakah kau akan menerima penyerahan ini? Apakah kau akan menerimaku dalam keadaan begini? Ya, kita takut kita tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takut sangat. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, ya, ini adalah lagu yang berbentuk rohani yang kita tampilkan. Saya banyak pada 12 hari bulan ni hingga 22 hari bulan ni, saya akan pergi ke Sabah sama dengan staf-staf saya semua, insya-Allah, misi dakwah ke sana. Ya, staf saya, syarikat saya buat. Jadi tuan-tuan, siapa-siapa yang nak sampai Semangyan balik nanti, ya, sampai Semangyan kepada kami untuk kami sampai. Saya dah dapat masuk, pernah saya masuk dalam gereja, diterima masuk dalam gereja untuk menyampaikan ceramah pada orang-orang Kristian. Alhamdulillah, kan senang, panggil ustaz Akhwan, ketua padri jemput.
Selepas saya ceramah motivasi di sekolah. Ya, saya buat ceramah motivasi di sekolah. Sekolah jemput saya. Lepas saya ceramah saja, ketua padri datang. Dia kata, "Ustaz, kalau macam gini Ustaz ceramah ni, saya nak jemput ke gereja saya lah. Remaja sekarang ni suka benda ni." Semua remaja Kristian kat sana, bulan hari Ahad, mereka berbaris. Penuh dewan besar ni. Ribuan remaja yang ikut. Bawa saja Bible dia tu. Sebenarnya mereka tak ada tempat. Mana pergi orang-orang yang balik belajar agama, yang belajar pendidikan agama. Mereka tinggal. Balik kadang-kadang hanya nak makan gaji. Balik kadang-kadang tak mau buat kerja-kerja dakwah. Buat susah sikit tak boleh. Ada orang mesej kat saya, nak pergi misi dakwah tu, nak duduk hotel mana? Saya kata, saya tak pernah duduk kat hotel. Saya duduk di mana rumah orang duduk. Kalau rumah tu, kawasan tu pedalaman, tak ada api, tak ada elektrik, air kena cedok dari sungai bawah sana tu, bawa naik ke atas. Itulah kerja saya. Kalau saya pergi seminggu, sebulan, itulah kerja saya. Saya akan buat pergi. Ya. Di pentas-pentas juga. Kat masjid ceramah juga. Khutbah juga. Ya. Atau pentas nyanyi juga. Tapi dalam misi dakwah, bila kita jumpa dengan orang susah duduk, saya duduk rumah tu bermalam. Ada satu cikgu dijemput saya duduk rumah dia. Kawasan tu tak ada elektrik. Batu-batu besar ni jadi batu jalan raya, tahu? Batu-batu sungai tu. Saya pergi situ. Masuk, duduk rumah dia. 2 malam. 2 malam itulah. Siang dia keluar awal-awal nak pergi sekolah, dia jauh. Gelap-gelap dah keluar. Saya dengar suara dia saja. Maghrib baru dia balik. Malam semayang. Gelap kan semua, tak ada lampu. Pasang pelita. Yang kecil orang panggil pelita dinding ni kan. Hidup ini bagai lampu dinding. Yang tu. Pasang yang tu je. Gelap lah, kami pun borak-borak. Saya dengar suara. Hari ketiga dia jemput saya ceramah ke sekolah dia. Ceramah sana percuma. Kawasan pedalaman. Itu sebab saya minta sumbangan tuan-tuan untuk perjalanan kos. Sekali nak datang pergi minyak sana 200-300 kan, dalam pedalaman masuk. Lepas tu kita jumpa dengan orang. Ni bukannya kecil, Sabah. Bila saya pergi sampai kat situ, tuan-tuan tahu apa yang jadi pada mereka. Saya sampai kat sekolah tu, ada cikgu sambut, 2-3 orang cikgu. Cikgu yang keempat tu, baris tu, sambut salam dengan saya, senyum. Dia cakap, "Apa khabar Ustaz Akhwan?" Ini suara macam saya jumpa malam tu. 2 malam saya duduk rumah dia. Saya borak dengan dia. Hari tu ada matahari, baru saya nampak tengok muka dia. Oh, ini rupanya cikgu yang saya duduk rumah dia. Tengok bagaimana keadaan di sana. Rasai kesusahan mereka. Kita sekarang dah mewah hidup, alhamdulillah. Allah bagi kesenangan lagi. Allah bagi pula orang Kelantan ni ditakbir oleh ulama. Alhamdulillah, syukur. Banyak kelebihan kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena bersyukur pada Allah. Oleh itu hari ni saya bawa orang Sabah datang kat sini. Orang Sabah yang istimewa. Ada juga orang Sabah yang istimewa. Abang Nazri Johani. Jadi Abang Nazri Johani, mana ni? Ni Abang Nazri Johani ni orang Sabah. Dulu dia orang Kristian. Pengalaman dia Kristian. Tak percaya tanya Abang Nazri ni, bagaimana dia juga bimbit Bible pergi ke gereja-gereja. Betul ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kurakah? Saya ngaran tu? Saya ngaranku Akhwan Afandi. Akhwan Afandi bin Zulkifli. Nang ngayan tu? Nuno ngayan no. Nuno Ma'ano. Nuno Ma'ano. Nuno Ma'ano. Langadon ke juga? Langadon. Belum sempat aku menjawab lagi, dia dah bertanya macam-macam. Pira tanak no? Aku mau tanakku. Enam na tanakku. Dua dekat tanak. 2. Nasib baik sebut juga. Nanti masuk melodi kalau tak sebut anak ni. Malu aku. Okey, tadi sebenarnya bahasa dusun. Saya boleh cakap bahasa dusun sikit. Hello. Abang tak kuat sikit mai bang. Hello. Okey. Tadi sebenarnya saya cakap bahasa dusun dengan Abang Nazri kita ni. Betul. Jadi oleh untuk kita memeriahkan majlis kita pada malam ini, saya bagi Abang Nazri untuk menyampaikan 4 buah lagu yang digabungkan untuk anda-anda semua menerima hiburan pada malam ini. Dipersilakan.